Nah, hari ini kita nak flight ke KL. Tak ada. Hari ini Abang Yus dulu. Lepas tu Fatir harus tunggu Datuk A lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak hantar Abang Selangor daripada Malaysia. Jadi memang setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap bertemu pasti berpisah. Macam itulah kehidupan. Okey, tapi tak apa. Intinya kita ucapkan terima kasih banyak udah hadir langsung dekat Aceh kan. Dan mau membantu Fatir itu sudah alhamdulillah, membantu misi-misi yang sudah selesai. Kita hantarkan beberapa hari ini dari sebelum puasa, dan ini sudah puasa. Lepas tu Abang Selangor ini memberikan banyak pelajaran yang boleh Fatir ambil dalam hidup ini. Dan lepas tu banyak juga planningan dan ilmu-ilmu terbaru yang Fatir dapat daripada Abang Selangor. Thank you bang. Wah, okey. Jom. Ini Abang Selangor tengah tunggu dekat parking. Okey. Bismillah, langsung berangkat kita menuju ke airport. Okey, let's go. Ini dah siap semua. Let's go. Betul tepat waktu kan? Jam 6.30 kan? Let's go. Bismillah. Masih subuh, masih belum cerah. Betul. Agak-agak hari ni hujan. Agak-agak hari ni hujan. Kan? Langit mendung. Memanglah matahari tak keluar lagi. Tanya tadi memang tak boleh jawab. Oh, tak boleh jawab. Tak boleh jawab lagi. Nak tahu tak tahu 7.30 nanti. Jangan masuk kanan ya. Jangan masuk kanan. Okey. Siap bos. Kita dah masuk jalan tol Sigli Banda Aceh. Orang ni singkatannya jadinya Si Banceh. Iya. Ya betul. Si Banceh. Macam tu dah. Si Banceh itu ada maknanya. Dalam bahasa Aceh. Dalam bahasa Aceh ada. Si Banceh itu yang baru lahir. Jadi Banceh baru lahir. Jadi sesuai lah. Sesuai singkatan, sesuai makna kan. Baru lahir kan. Baru wujud ini jalan tolnya. Tapi tak apa. So, ada kan macam apa? Jambatan Suramadu kan? Jambatan Suramadu. Surah, betul. Ada makna tersendiri kan. Tapi bila jadi jadi pendek kan tak tahulah ada makna tak ada makna. Macam ni ada makna ya, betul kan? Ya betul. Dia Suramadu tak tahu ada makna. Tak tahu makna saja pendek untuk mudah kan. Untuk mudah sebut kan. Okay, jom let's go. Ni kita jauh sama ini. Ya? Jangan cakap jauh. Bukan, sama gerbang. Kita cakap jauh. Kenapa pasal waktu sikit lagi Dah, kita pusing-pusing ketinggalan pesawat. Itu pemandangan di pagi hari. Okey, bismillah. Kenapa jalan tol harus bayar? Pertanyaan yang agak sulit kan? Okay, bayar aja lah. Sebab bukan punya kita kan. Lambat. Dah bisa. Ya Allah, saldo RM50,000. Boleh dapat apa? M5 kan? RM50,000. Tak dapat RM50,000 M5. Tak dapat. Okey, kita cari uang lagi. Let's go. Cik Anis bayar bulan pun RM4,000. Tuan-tuan, puan-puan, bisa korang tengok, ramai sangat highway di Aceh. Ada Outlander lewat tadi. Ya Allah, bestnya Outlander tadi kan. M5. M5 mana? M5. Itu M5 belok kiri. Cantiknya M5. Ya Allah. Aku dah macam orang macam orang gila kat sini. Tak ada orang. Ya Allah. Macam highway peribadi. Ni kita dah belok kalau kat sana ke kampung, ke Sigli. Ini ke Lambaru, iaitu ke Airport Sultan Iskandar Muda. Bila
Masih ada Iskandar Muda. Tiba-tiba dia bangun, dia tengok, aku dah ada airport. Ya kan? Tapi mantap lah. Nama beliau kan sudah lama sangat, tapi masih dikenang sama rakyat Aceh, sama rakyat Malaysia juga tahu orang ni. Lepas tu di dunia pun masih tahulah tentang sosok 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 Iskandar Muda. Tokoh, bukan pejuang nasional Nanti korang klaim pula. Aduh, macam mana pula korang ni? Bola balik sejarah pula. Let's go. Kita dah bayar. Tak ada, dah hilang. 17,000 17,000 ringgit. Mobil Exia. Bukan Avanza itu. Okey, kita dah memasuki. Belum lah. Masih jauh. Oh ya, 2 jam lagi. Macam mana? 2 jam lagi ke bandara ni. Ni baru jam 6, jam 7, 8, jam 9 baru sampai bandara. Macam mana? Redo aja. Redo aja. Nanti kita galau pesawat. Okey, jom, let's go. Apabila dekat Aceh kan, orang ni, budak-budak ni asmara subuh. Tapi jangan tanya lah, satu orang pun tak ada guna helmet. Tu tengok ramai tu. Tadi dah banyak juga. Dekat belakang ramai lagi tu. Itu mak rempit semua. Bukan rakyat biasa ni. Rakyat luar biasa. Memang orang ni keluar daripada sarangnya tu kan, waktu siap sahur lah, siap subuh macam ni. Jalan-jalan pusing-pusing macam tu kan. Tapi ramai lelaki, tak ada perempuan. Tak boleh puasa. Ini pun ramai lepak-lepak kat sini. Kemudian kan, geng mak rempit. Okey, let's go. Ini dia. Ni teguh apa ni? Tak tahu tapi cantik dia bentuknya kan. Bundaran apa? Bulatan. Okey, bulatan. Kita belajar bahasa Melayu, bulatan. Kalau kami biasa cakap bundaran kan. Ini dah sampai dekat airport. Ada yang bilang airport Aceh ni macam Langkawi kan? Sebab sepi macam ni. bukan. Jadi bukan pasal sepi. Pasal apa? Kira sesuai cakap dah. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Berapa nak besar-besar? Iyalah, sebab bukan bandara internasional kan. Mubazir kan. Orang tak banyak flight kan. Sebab kita orang dibuat harga mahal sangat. Tapi ini kira international lah. Ya, internasional. Sebab ada sampai Malaysia. Kalau internasional, tapi harganya teruk. Harus ke, misalkan ni nak ke Jakarta kan, harus ke Malaysia dulu. Apa pasal dia ada hari macam tu kan? Tahulah orang tu yang punya penerbangan. Kita tak punya penerbangan. Hari tu kan ada orang Aceh nak buat penerbangan. Tak jelas lagi kan sebab pasal cukai kan. Brand sendiri. Apa dia macam Susi Air tu lah. Ya. Orang dia duduk kat Singapura kan. Orang Aceh kan. Itu yang pasalnya. Kenapa? Diorang takut duitnya untung di sini bawa ke sana. Kenapa takut? Rezeki dah Allah atur. Aduh, tak perlulah takut. Okey, kita dah sampai. Kita nak turunkan dulu beg Lepas tu nak ke jamban kejap. Ya Allah, dah di ujung. Ramai betul rakyatnya. Ramai. Okey. Sekejap tak pergi umrah kan? Tak pergi lagi. Hari ni kita nak flight ke KL. Tak ada. Hari ni Abang Yus dulu. Lepas tu Fatir harus tunggu Datuk A lagi kan. Terima kasih banyak dah datang dekat Aceh. Kat sini? Ya? Ya. Kita hantar kan. Sekejap matiin kereta. Dah mati dulu. Okey. Selamat sampai tujuan. InsyaAllah. Terima kasih dah datang ke Aceh. Okey. Datang lagi ke Aceh. Jumpa kat Malaysia. Okey. Apa? Okey, off dulu. Ya. Off dulu. Thank you.
Orang dalam mestilah boleh masuk. Show kawasan. Ke ni dulu lah. Check in terus Allah. Okay. Tahan ada sini. Bismillah. Okey geng. Dah berangkat. Ya Allah. Abang Yus. Fatir pun tak ada anggap Abang Yus sebagai kawan tetamu, tak ada. Dah anggap macam saudara dah. Sedih dah. Hati-hati bang. Semoga selamat sampai tujuan. Apa-apa hal Fatir minta maaf perilaku Fatir, sikap Fatir kat Aceh kan. Fatir minta maaf semua. Bagi tuan-tuan, puan-puan juga. Bila Fatir ada degil-degil, Fatir minta maaf. Tak boleh nak tunjuk lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ni kat Akak Pry Food. Akak Pry Food siapa? Tak boleh nak sebut nama pula. Fatir dah tambah 40 kg. Bismillah, go Malaysia. Kita akan jumpa di sana. Assalamualaikum.